Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekarang kita berada dekat ni, dekat Serendah River Retreat. Okay, yang berada dekat Serendah lah, sebelahan dengan Rawang. Okay, so kita sewa satu compound ni untuk kita punya retreat lah kan. So hari ni video ni kita nak tunjuk sikit apa ada dekat dalam compound ini. Okay, so dikelilingi dengan hutan, di dalam tengah-tengah hutan ni kan. Nak kata tengah sangat pun tak jugalah kan. Perjalanan daripada luar tadi masuk sini dalam 10 ke 15 minit. Tapi just memang ada compound ni saja kan. So ni suasana dalam pukul 6 lah, pukul 6 setengah sekarang ni. Okay, tu ada apa, ada diorang ada set up badminton badminton, satu badminton pun ada. So beginilah rupa dia bilik yang dekat sini, right. So semuanya ada 8 bilik dalam ni. Ada 8 bilik. Satu bilik ni boleh memuatkan 3 ke 4 orang lah. 3 ke 4 orang. Okay, so jom kita tengok apa yang ada dalam bilik kita. So ni bilik kita. Okay, so memang just nice, memang nice. Okay, ni dia punya tandas. Okay, memang nice ni. Okay, sekarang kita tengok lagi apa yang ada dekat tempat lain pula. Apa yang disediakan kat sini. So ada rak kasut pun ada. Okay, sekali-sekali lah kita bekerja, kita apa-apa lah usaha kita buat, kita kena ambil take time untuk kita buat benda-benda yang lebih ringan. Okay, okay. So sini tempat ruangan makan. Ruangan makan. Kemudian ada tengah-tengah ni ada tempat badminton lah. Letak ni. Okay. Dan sini ruangan TV. Okay, TV. Alright. So memang nice, memang nice. Okay, overall memang nice. Dan compound ni dikelilingi dengan sungai lah. So sampai sana, sampai ke sana kan sungai. Sungai ni cetek je. Mungkin kalau tinggi saya 170, paras peha je lah. Kemudian dia ada sediakan semualah peralatan, termasuk peti ais. Okay, tempat barbecue. Peti ais ada. Barang-barang masak pun ada. Okay, open to Muslim, no pork laut. Okay. So siap ada peti ais. Right. So barang-barang simpan barang. Oven pun ada. Microwave pun ada. Mereka tengah buat BBQ. So ni ada bekas air. Air satu. Satu. So ini suasana kat sini. Okay, sana compound dia tak siap lagi. So ni je lah basically compound kat sini. Okay, saya ada belajar satu persatunya lah, satu. Okay, right. So bawah ni ada tandas, macam tempat nak mandi kan, tandas tu. Okay, so inilah dekat Serendah ni. Okay, saya ada belajar lah satu kata-kata hikmah lah kan. Yang daripada seorang guru saya. Tapi yang ni secara general memang semuanya semuanya memang kata yang sama, which is kalau kita dah terlalu lama lah buat sesuatu perkara ni, kalau kita buat kajian ke apa dan sebagainya, memang rawatan yang terbaik kan untuk nak mengelakkan bosan, okay, adalah tinggalkan kerja tu dan pergi musafir. Jadi pergi retreat ke apa dan sebagainya ni salah satunya lah kan. Pergi musafir, pergi tempat lain kan, enjoy tempat tu. Dan jangan buat bekerja apa yang orang buat. Ada tengah buat PhD ke, ada tengah bekerja ke dan sebagainya kan, ambil take time 2 bulan sekali dengan family, pergi tempat lain kan. Dan jangan buat kerja tu
kan, pergi musafir di tempat yang lain, jangan tempat yang sama. Tempat yang memang suasana yang lain. So ni salah satu tempat yang dan sangat-sangat besar lah kat sini. Okay, sewa sini. Okay, itu saja untuk vlog kali ni. Okay, semoga video ni bermanfaat. Okay, Assalamualaikum.